Assalamualaikum. Okey, salam semua. Kami dari Lan Engineering. Okey, hari ini kami dapat CBG HRV. Langgar lubang berbunyi godok. Jom kita tengok apa masalah dia. Jom. Honda HRV ya. Okey. Nombor 1. Masalah dia daripada dia punya lower arm Boleh nampak? Oh. Okey. Lower arm. Tapi dengan kita tak perlu ganti seketol lower arm. Kita sudah ada kita punya wheel. Ada lawaan dia? Ada. Kena ayak bagai-bagai ni. Lawak arm start buka apa tu kena ayak ala itu benda. Yang sebelah sini pun sama, kiri kanan dia sama juga. Ada bunyi Ya, kiri kanan dia pun sama. Pengguna HRV. Ya. HRV, CRV pun sama juga ni. Oh, tu pasal ramai orang datang sini dekat FRF Performance. Sebab apa? Untuk mendapatkan kita punya Win Impact Racing Boost full rubber. Okey. Asal dia dia ada dua longkang kita panggil namanya OEM boost. OEM boost. Tapi kita sekarang kita punya full rubber. Full rubber ni sejenis rubber Win Impact Racing Boost Japan quality. Berkualiti Jepun. Kita nak tengok boost tu bang, yang itu, yang original dia, tengok tu. Okey, mari sini satu biji tu. Okey, kita tengok perbandingan. Angkat naik tengok. Nampak tu. Dia ada beza. Yang ni dia ada lubang sini. Yang ni full rubber. Itu pasal orang datang sini sebab apa? Dia nak mendapatkan boost Win Impact Racing Boost. Dan juga ketepatan 100%. Okey bang, ramai orang tanya boost ni sebiji duduk sini kan? Ya, okay, sebiji duduk sini. Ada dekat sebiji duduk sini. Sebiji duduk sini. Okey. Dan ini pun sama juga. Sama juga. Dia akan duduk sebelah sini. Oh, barang dia padu lah bang. Tengok ni. Oh, boost lah. Dia bukan PU, dia bukan Teflon bang. Ya. Tapi ini full rubber Japan quality. Ini yang sebelum press Ni Win Impact punya. Kalau datang ni pecah dah ni ni. Ini masalah dia. Lepas pakai ni memang sedap. Padu. Jom kita tengok apa itu Win Impact. Kita tengok apa Win Impact Racing Boost tu. Okey, di sini saya bagi bandingan Okey. Saya nak bagi bandingan dua dengan kita punya OEM. Ini pun Honda FD juga. Sama juga lah Honda, tapi dia pun sama ada longkang juga. OEM. Ini kita dah siap press. Win Impact Racing Boost. Dia warna merah, dia bukan PU, dia bukan Teflon. Ya, bila betul. kita pakai dia tak ada membuai tak ada buai banyak. Saya bagi bandingan 1, 2, 3. Oh, yang original dia lembut sangat. Win Impact dia keras sikit. Dia akan bagi ini ketepatan 100% masa membelok. Ni. Dia akan dapat macam ni. Okey, kalau setakat nak tukar yang biasa tu kedai-kedai lain pun banyak. Tapi takkan dapat dapat macam ni punya kualiti. Hanya di FR Performance saja dengan Shopee Lan Engineering saja ada jual. Okey. Kita tengok sini. Kebaikan dia. Ini kualiti dia dan bahan. Okey, Win Impact Racing Boost. Produk Win Impact Racing Boost biasanya menggunakan bahan berkualiti tinggi seperti besi, talasa ataupun getah berkualiti untuk meningkatkan ketahanan dan prestasi. Daripada sini pun kita boleh nampak bang kalau yang original nampak dia lembut dia. Win Impact padu. Lepas tu tadi warna merah kita test tengok. Ini untuk Myvi Untuk Myvi. Ini dia main. Bang, dia tak akan merosakkan part-part lain betul. Sebab apa? Dia bukan PU, dia bukan Teflon. Lagi satu. Bahagian belakang. Axle bolt kita sudah ada. Dah ada bang ini asal. Dia ada lubang sini. Yang ini kita punya full rubber. Okey. Lepas tu steering rack pun bang. Yang masalah Honda HRV. Ramai yang tanya bang, kenapa abang selalu tukar steering rack? Okey. Saya nak bagi tahu Oh, dia bunyi bahagian dalam sini dalam. Kodok-kodok. Walaupun kita boleh menggantikan bahagian luar, tyro end, rack end, tetapi steering rack masalahnya tak selesai.
masih akan bunyi. Okey. Daripada kita buang duit, buang masa, kita Tukar terus. tukar seketut. Nampak ni? Dapat baru. Tengok. Padu terus. Okey bang, sekian Okey. dulu. Sekian, Terima terima kasih. kasih. Alamat dan nombor telefon ada kat sini bang. Yang mana nak datang, alamat, nombor telefon semua ada sini. Share video ni